Weh Man. Mana? Ada awet? Tak, bukan. Aku nak ajak kau pergi bercuti ni, jom lah. Jom lah, mana? Rusia banyak awet tu. Serius aku cakap kau. Sana populasi perempuan lagi ramai daripada lelaki tau. So dia memang perlukan lelaki untuk pergi sana. Weh, kau tengok ni awet ni. Weh, lawa gila tu. Aku macam Man, kau pakai helmet tu Man. Jom alang-alang, teman aku jap pergi helmet. ada awet dalam ni. Manalah aku tahu, Man. Aku kan bapak ayam, tak tahu perempuan dekat mana. Alah, rugi lah kalau masuk tak ada perempuan. Bawa aku tempat yang ada banyak perempuan sikit boleh tak? Oh, lawa Man. Man, aku teringat tu Man tu. Ada orang accident depan aku. Nasib baik pakai helmet dia Man. Oi, kau tak bahaya tu. Perempuan tu selamat tak? Aku tak tahu lah perempuan ke lelaki. Jap. Apa kena-mengena lelaki ke perempuan? Asal dia selamat cukup lah. Penting tu. Kalau dia perempuan, lagi-lagi bedi. Mana tengok bedi jatuh motor? Kau merah ke putih Man? Kau rasa? Aku rasa bro ambil merah lah bro. Baru awak suka. Ni bau seksi tu. Nampak seksi ni. Tapi macam aku suka putih lah Man. Putih? Putih tak nak. Macam keputihan je. Oh lawa ni bang. Saya ambil dua ni bang. Memang confirm. Okey bang. Boleh Bang, tanda sini dekat mana Man. Tunduk tanduk Man. Tanda kat belakang Man. Oh iya ke? Okey. Dia ada satu je tanda lelaki kat belakang tu. Satu tanda lelaki? Ha. Tanda perempuan tak ada? Tak ada abang. Tak apa, boleh tahan lagi ni. Sanggup?